Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Kepada semua pendengar di Singapura, kepada semua pendengar yang berada di Malaysia, kepada anda yang berada di Indonesia, juga di Brunei, juga di mana sahaja anda berada. Mungkin sekarang ini berada di Amerika, mungkin di Australia, mungkin di UK. Terima kasih kerana memilih siaran Misteri Jam 12. Mengikuti kisah-kisah seram yang tidak kita tahu sama ada benar ataupun tidak, tapi semata-mata hanya untuk hiburan saja. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Anda juga boleh kirimkan SMS kepada saya dengan kodnya Kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Kalau sudah bersedia, saya akan sampaikan kisah yang pertama. Datangnya dari seorang pelajar yang ingin berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan beliau berlaku dalam rumahnya. Sekali lagi ingatlah pendengar Ria 897, Misteri Jam 12, hanya satu hiburan saja. Apa khabar Kisi, juga pendengar Misteri Jam 12? Nama adik Ramdan. Abang Kisi tolonglah bacakan pengalaman saya. Dan ini adalah kisah yang benar-benar berlaku. Berlaku kepada diri saya dalam rumah. Saya pernah, kata Ramdan, beberapa kali beritahu ayah saya, tetapi ayah saya tidak pernah indahkan kata-kata saya. Kata Ramdan, pengalaman yang ingin dia ceritakan ini berkenaan dengan keluarganya. Dan nama yang saya gunakan, Ramdan Kisi, pun bukan nama sebenar. Sebab saya pernah ternampak ibu saya letakkan sesuatu dalam lauk yang dimasak. Dan Kisi tak rasa hairan ke kalau ibu masak lauk yang sama, tapi ada dua periuk yang berasingan? Satu periuk untuk saya, satu lagi periuk untuk ayah saya. Sebenarnya Kisi, sebelum ini ibu dengan ayah saya dah ada masalah rumah tangga. Ayah saya pernah bermain kayu tiga, pernah ditangkap oleh ibu. Mereka pernah bergaduh sampaikan nak berpisah. Saya ni sebagai anak yang baru berusia 14 tahun, tak bolehlah masuk campur, hanya duduk dan mendengar. Tapi kami budak-budak ni pun ada perasaan. Bila ibu dengan ayah kadang-kala waktu malam, bila saya terbangun nak pergi tandas, nampak ayah saya tidur dekat luar ruang tamu, saya tahu mereka bergaduh. Selalunya macam itulah. Tapi oleh kerana ayah saya pun tak jadi nak berpisah, nak tinggalkan ibu, mungkin saya telah mendengar nasihat-nasihat daripada pakcik dan makcik-makcik. Mereka hidup serumah. Ingatkan dah habis Kisi. Saya terperanjat apabila terlihat ibu saya melakukan banyak perkara. Antaranya seperti saya katakan awal tadi. Ibu kalau masak lauk, mesti ada dua periuk yang berbeza. Satu periuk akan disimpan, diletakkan di atas tempat yang sama. Satu untuk saya. Saya pernah tanya, ni periuk untuk siapa? Ni untuk ayah kau. Kenapa tak satukan? Kau budak kecil tak tahu apa-apa, kau jangan cakap. Kau makan ni kau punya. Kau jangan makan ni Kau dengar tak cakap ibu? Ibu marah saya Kisi. Jadi, saya nak buat apa sebagai seorang anak? Saya yang paling menakutkan pernah ternampak Kisi. Ibu saya dalam bilik keluar dengan periuk nasi. Apa dia buat? Saya tak nampak apa dia buat. Tapi saya pernah nampak. Takkanlah masak nasi, dapur tak cukup pelak. Saya balik sekolah pukul 1 lebih tengah hari. Buka pintu, nampak ibu keluar dari bilik bawa periuk nasi yang baru dimasak, masih lagi berasap. Pada mulanya saya fikirkan mungkin ibu masak nasi dalam bilik, tapi bila malam tiba saya nak tidur, saya asyik teringat perkara yang sama. Itulah pengalaman saya Kisi, ingin saya ceritakan sekarang ini sebagai seorang anak. Saya dah tak tahu nak buat apa lagi. Harap-harap Kisi ataupun harap-harap Abang Kisi dapatlah bacakan dan dapatlah mungkin saya dapat tenangkan. Kalau Abang Kisi baca hari Isnin,
Saya tidak dapat mendengarnya, mungkin melalui saluran YouTube sahajalah. Sebab saya bersekolah, saya hanya dapat mendengar rancangan KC menerusi YouTube ataupun setiap hari Jumaat dan juga cuti-cuti sekolah saja. Terima kasih dari adik Ramdan, peminat setia rancangan Abang KC Misteri Jam 12. Terima kasih sekali lagi. Hai, macam-macam kisah Jadi kesianlah. Macam mana ni? Ibu dengan ayah bertengkar bergaduh, anak yang jadi mangsa lah 14 tahun. Kalau budak 14 tahun dah boleh tulis, maksudnya dia faham apa yang berlaku dalam rumah. Bukan dia tak faham Mana kita boleh katakan kau budak kecil, kau mana tahu kau diam. Jadi kalau dah boleh tulis email ataupun kirimkan email ini pada saya, meluahkan perasaan beliau, maksudnya dia dah mula faham, dah tahulah. Jadi kita renungkanlah, budak sekarang bukan macam budak dulu. Budak sekarang ni lebih lantang bersuara dan boleh, inilah yang dilakukan. Kirim email pada saya. Kalau Ramdan sedang mendengar, saya rasa tidur agaknya sekarang ini kalau mendengar rakaman rancangan ini, supaya Ramdan tabah menghadapi segala dugaan. Yang penting jangan berat sebelah lah. Kalau ibu salah, kata ibu salah. Kalau ayah benar, kata ayah benar. Jangan pilih kasih. Sayang ibu, semua ibu betul. Baik, kita akan teruskan pengalaman selanjutnya. Tadi kisah dari adik Ramdan berusia 14 tahun dan nampak ibu lakukan sesuatu pada ayah. Jadi sekarang ini salah siapa? Suami pernah main kayu tiga dan pernah ditangkap, mungkin dia tak ceritakan lebih lanjut lah, tapi pernah diketahui oleh isterinya. Jadi sekarang isteri ini dah tak yakin, dah tak percaya dengan suami. Jadi lakukan perkara sedemikian. Dua-dua salah lah ni sekarang. Menggunakan ilmu-ilmu tertentu untuk mengawal suami. Suami pula, ialah isteri diam-diam ambil kesempatan. Jauhkanlah kita daripada menjadi suami-suami macam tu, termasuklah saya satu hari nanti, insyaAllah. Baik, 669-11897. Apa khabar pendengar Ria 897? Yang ini kiriman ingin saya sempurnakan daripada seorang pendengar yang bernama Kak Suliana, berkongsi peristiwa pengalaman yang beliau kata menyeramkan. Saya pernah bertugas sebagai penolong tukang masak. Bukan bersama dengan satu syarikat, malah beberapa syarikat. Saya menyediakan khidmat menjadi penolong tukang masak ataupun tukang masak itu sendiri. Dan khidmat saya senang. Orang panggil untuk masak, saya masak. Masak nasi ataupun lauk pauk. Dan pendengar Ria 897 FM, kata Kak Su lah. Saya gunakan nama ringkas. Kak Suliana, panjang disebut ni. Saya gunakan nama Kak Su. Kak Su berkongsi pernah bertugas bekerja dengan macam-macam syarikat. Syarikat yang menyediakan khidmat masakan untuk majlis-majlis persandingan ataupun majlis-majlis tertentu. Ada yang kisi macam biasa, tak pun gunakan perkara-perkara barang-barang yang pelik. Tapi ada juga syarikat-syarikat yang saya tak nak sebutkan namanya. Saya ingin berkongsi saja pengalaman saya bertugas sebagai tukang masak ataupun penolong tukang masak bersama dengan beberapa syarikat. Kisi, lain padang, lain belalang. Lain pemilik syarikat, lain cara mereka. Ada yang normal, masak, kemudian sajikan. Ada yang lebih dari itu. Sebelum masak, ada upacara-upacara. Macam sema rumah, kemudian ada dipacakkan sesuatu. Ada pula di atas kemah masak akan diletakkan t-shirt basah. Saya pernah tanya, kenapa buat macam tu? Katanya di sini pendengar Ria 897, Kak Su diberitahu, kalau ada orang-orang yang niat jahat nak menumpaskan syarikat tukang masak tersebut, mungkin menghantar barang-barang yang pelik, yang dikaitkan dengan sihir, t-shirt basah itu seolah-olah akan menghapuskan segala niat jahat. Tapi t-shirt tu dibasahkan bukanlah dengan tidak ada bacaan, ada kisi. Ada juga yang sempat tabur barang kisi dalam. Dia suruh kakak buat. Minta maaf lah Kakak cakap, saya tak nak bersubahat. Kalau awak nak buat, awak taruh sendiri, saya tak nampak. Kerja saya masak. Benda-benda ni semua saya tak nak masuk campur. Jadi kakak pusing belakang lah kisi. Konon-konon potong sayur ke, kakak siapkan barang yang lain. Tuan punya syarikat tuang barang kisi dalam masakan tersebut. Dia gaul. Kemudian dia pusing, dah
Kakak datang balik masak, rasa bersalah, kemudian dia panggil lagi, kakak tak nak datang. Sibuklah, katakan ada benda-benda yang lain, ada orang panggil dan sebagainya, kata Kak Su. Yang paling-paling dahsyat sangatlah Kisi. Kakak ingat lagi, kakak masak dengan syarikat ... ini, dan malam tersebut hanya 4 orang saja yang ada. Kakak sebagai ketua tukang masak, yang lain merupakan penolong kakak. Jadi penolong-penolong kakak ni berada di sudut yang lain. Kakak pula waktu itu sedang berjalan ke lori nak angkat sesuatu. Bila kakak jalan pergi ke lori, betul-betul di tempat letak kereta bahagian blok, sampai sana buka belakang lori nak keluarkan satu periuk. Bila kakak toleh nak panggil salah seorang penolong masak ni, kakak panggil dia tak layan. Dia duduk seorang saja. Kenapa budak ni tak layan aku panggil aja dari tadi ni? Jadi pendengar Ria 897, kata Kak Su, kakak pun dah tak kuasa lagi, budak ni pemalas. Kakak naik atas lori tu, kemudian tarik periuk satu yang besar, angkat sorang-sorang Kisi, angkat letak sebab berat sangat. Bila sampai bawah khemah, kakak carilah tadi budak perempuan rambut panjang, baju putih. Mana budak ni pergi? Kakak tengok tukang masak semua uniform, t-shirt warna hitam. Siapa aku nampak tadi Baru kakak tahu, tukang masak ni ada pasang barang. Tak tahulah tujuannya untuk sedapkan lauk ataupun untuk seolah-olah sebagai pagar orang lain tak boleh kacau. Terima kasih. Selamat tengah malam Kisi. Yang ikhlas dari Kak Su. Wah, kisah malam ni memang memberikan kita satu pengajaran yang cukup baik. Dan seperti saya katakan awal tadi lah, kalau ada sesiapa yang ingin berkongsi pengalaman misteri, dan mungkin kalau yang nak telefon tu kadang-kadang susah nak dapat tembusi bilik siaran, anda juga boleh message saya lah di Facebook DJKC, dan anda katakan yang anda ingin bercerita, saya akan cuba hubungi anda. Jadi ini juga untuk mengurangkan gangguan di telefon lah. Kita buat cara baru pula. Tapi tetap saya akan buka talian, tetap saya akan buka. Cuma saya buka lebih banyak ruang untuk anda berhubung dengan saya untuk berkongsi pengalaman anda. Awal tadi Kak Suliana, seorang penolong dan juga tukang masak yang telah pun berkhidmat bukan dengan satu, malah dengan beberapa syarikat lah, syarikat penyedia khidmat persandingan tukang masak di Singapura. Dan ada kata, ada yang jujur, straightforward lah, datang masak, saji, senang. Ada pula datang masak, sebelum masak tu ada upacara-upacara. Ada pula yang pasang barang, ada pula yang pasang pagar. Dan inilah yang dikatakan pengalaman yang cukup meluas oleh kak kita. Sejauh mana kebenaran, entahlah, tapi baguslah dalam kisahnya, dia langsung tak letakkan syarikat mana, bagus. Jadi ini maksudnya, dia hanya sekadar ingin berkongsi pengalaman yang beliau alami dalam universiti kehidupan. Kita dalam hidup ni macam-macam orang kita akan jumpa. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman misteri anda yang lain. Boleh hubungi saya di 669-11897. Saudara ingatlah, rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Pendengar Ria 897, kita teruskan dengan teman kita. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Tengah malam, saya Alice. Dan ada pengalaman ini, katanya peristiwa pengalaman di kampung anda di Jawa Barat, ya? Iya, betul. Ya, penampakan Pontianak, tapi kalau orang Indonesia kata kuntilanak, ya? Iya, betul, betul. Jadi, ini peristiwa berlaku bila? Baru berlaku 2 tahun, 5 tahun, bagaimana? Sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Jadi bagaimana penampakan ini yang anda maksudkan? Silakan. Oke. Pada waktu itu kan malam Jumat. Tapi saya tak pasti itu malam Jumat Kliwon atau apa. Nah, setelah itu ayah saya itu bekerja di sebuah kilang minyak. Dan ibu saya itu kan punya kedai, gitu kan. Jadi pada malam itu ayah saya itu mau pergi ke kilang gitu kan, untuk membenarkan selang-selang minyak gitu. Dan kilang minyak itu kan di dekat villa gitu. Terus pinggir sungai besar yang ada di Jawa Barat. Dan banyak juga pohon-pohon yang di sana, dan sangat menakutkan. Karena villa itu kalau malam itu sangat menyeramkan dan gak ada lampu penerangan apapun. Nah, setelah itu ayah saya pergi ke belakang villa untuk membenarkan selang, dan dia kembali lagi. Setelah itu, Alice, boleh hantar saya tak?
pergi mana Pak? Mau membenarkan selang. Oh, oke. Saya bilang itu kan, kalau pergi jalan duluan. Oke. Setelah itu saya pergi. Loh, ayah saya pergi kemana? Ternyata ayah saya tidak pergi. Dia terus saya pergi sendirian ke kilang. Setelah itu saya benarkan selang itu. Dan tiba-tiba Casey, di villa dekat kilang minyak yang saya benarkan selang itu ada sipun tengah duduk. Pantaslah ayah saya tidak mau pergi ke sana, ternyata ada sipun. Saya lari Casey. Dan setelah itu saya tidak mau lagi pergi ke kilang sendirian tengah malam. Itu saja Casey. Terima kasih ya. Ya, bagus. Pengalaman yang cukup jelas, ringkas, dan kita semua faham apa yang diceritakan oleh pendengar kita, teman kita. Baik pendengar Misteri Jam 12. Wah, macam-macam kisah pada malam ini saya terima. Yang ini kiriman SMS yang baru saja masuk. Ini daripada seorang pendengar namanya mana ni kejap ya. Tadi ada kat sini. Okey, ni dia. Nama beliau Haji apa ni? Haji Harman, Haji Harman yang katanya di sini menarik sungguh kisah dua yang pertama, satu tentang nasi tangas dan satu lagi tentang syarikat persandingan yang menyediakan masak. Katanya Haji Harman, saya pernah mengikut anak saya pergi ke Expo untuk melihat pameran di sana. Dan Casey bukan sahaja setakat ketika majlis persandingan. Bila di Expo pun, antara satu-satu syarikat yang ada di sana pun, antara mereka ada pasang barang Casey. Satu ni nak menjadi pendinding supaya orang-orang yang ada hasad dengki tak boleh menghantar barang melihat kedai mereka tu malap. Betul Casey. Saya rasa ni, katanya saya dapat rasakan. Sebab saya ni adalah sedikit ilmu yang telah pun saya pelajari. Bila saya sampai dekat satu kedai ni, saya pun bacalah sesuatu. Saya sembuh dengan senyap-senyapnya. Tuan punya kedai, tiba-tiba Casey angkat brosur yang dia pegang, kipas. Kemudian pekerjanya tanya, "Kak, panas ke kak? Dalam Expo ni punya sejuk kau kipas?" Alhal Casey, orang yang berkipas tu dah panas. Kerana apa? Saya baca sesuatu dan hembuskan pada dia. Dan Casey, saya nak nasihatkan, kalau nak berniaga, biarlah yang lurus. Jangan gunakan bantuan makhluk ketiga. Sebab satu hari nanti, makhluk ni bila dah lapar, tuan kena makan. Saya akan terus dengan kisah selanjutnya di 6691897. Dan saudara pendengar Misteri Jam 12, sekali lagi peringatan kepada anda semua termasuk diri saya, anggaplah rancangan ini sebagai satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan setiap malam. Berikut ini kiriman daripada pendengar kita. Datangnya daripada Cik Hasbullah, berkongsi peristiwa beliau. Katanya Encik Hasbullah berkongsi pengalaman cerita yang menyeramkan ini berlaku waktu dulu Casey. Kata beliau ni, beliau seorang lelaki yang minat sangat pancing. Tak kira lah memancing seorang diri ataupun dengan rakan-rakan. Kata beliau sini kaki pancing. Ataupun dia akan memancing seorang diri ataupun ajak rakan-rakan kaki pancingnya. Jadi sebenarnya Cik Hasbullah ni dah berumah tangga waktu itu. Saya dah berumah tangga dan banyak kali saya kalau saya pergi memancing, kaki pancing saya tak ikut, saya akan pergi seorang diri. Isteri saya memang tak minat memancing. Katanya membazir waktu, duduk berjam-jam tak dapat ikan. Tapi saya lebih pada hobi Casey. Tarikan tu Casey, bila dah umpan digigit tu, rasanya memang nikmat. Hanya Tuhan saja yang tahu, kata Cik Hasbullah. Tapi kisah saya bukan tentang saya pancing dapat ikan apa. Pengalaman saya ni, apabila kerap kali saya dinasihati oleh mak saya sendiri, oleh isteri saya supaya jangan keluar, saya tetap nak memancing. Dan tempat yang disebutkan oleh Cik Hasbullah, tempat ni dah tak wujud lagi lah. Dah tak boleh masuk lagi. Dah ditutup saya rasa. Jadi apakah kisah pengalaman yang ingin dikongsi sama? Saya akan bacakan sekarang kisah ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Seperti yang dikatakan oleh Encik Hasbullah, pengalaman beliau tak dapat dilupakan. Ibunya sendiri dan isteri seringkali kata pada beliau, kalau seorang jangan keluar lah, tolonglah bang. Tapi saya tetap berdegil. Ini dah macam satu addiction.
Dah ketagih Kisi. Kalau seminggu satu kali tak pancing memang tak boleh. Sampaikan dalam kereta saya Kisi ada joran. Motosikal saya pun saya dah letak joran kecil dekat dalam box. Begitu kemaruk lah saya nak memancing, kata Encik Hasbullah. Wah, ini dahsyat ni. Dan pernah pengalaman saya memancing di tempat yang dikenali sebagai Hyundai. Kalau Casey tanya mereka yang gemar dengan pancing, ramai kan tahu tentang tempat ini. Dekat dengan Changi, Hyundai. Nak masuk Casey, hutan Semak Samun. Kalau hujan memang lupa. Memang tempat tu licak. Jadi kena berhati-hati. Dan saya kalau pergi pancing, saya akan menunggang motosikal lebih senang, lebih mudah, lebih ringkas. Pengalaman saya menunggang motosikal nak masuk ke dalam kawasan dipanggil Hyundai ni Casey. Sedang saya menunggang motor, tiba-tiba motosikal saya terlanggar sesuatu. Waktu tu memanglah gelap. Malam saya seorang saja yang menunggang motosikal. Dari jauh tak nampak apa-apa. Tiba-tiba bila terlanggar, boom, tayar saya sampai meletup dibuatnya. Bila tayar motosikal saya dah meletup, saya terpaksa berhentikan motosikal sebab takut tak boleh kawal. Kemudian saya toleh ke belakang. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Hasbullah, semakin saya dekat dengan benda yang saya langgar, semakin saya rasa pelik. Sebab kalau batu, kenapa macam ada bentuk rambut manusia? Casey, dari jauh, dalam keadaan Semak Samun, malam yang gelap, tak ada lampu kecuali lampu bulan. Motosikal saya lampunya pandang ke hadapan. Saya patah balik ke belakang nak tengok apa yang saya langgar. Bila semakin dekat, dalam hati saya mengucap Casey dan istighfar. Takkan batu ni ada rambut macam kepala orang? Casey, semakin dekat baru saya perasan. Rupa-rupanya kepala orang Casey, kepala manusia di atas tanah, tapi pandang ke arah lain. Nampak dari belakang dah buat saya takut. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Hasbullah, saya dah tak tahu nak buat apa. Saya angkut barang-barang di motosikal saya, termasuklah beg saya dalam box. Saya berjalan masuk ke dalam. Bila sampai di dalam, saya telefonlah sahabat saya. Kebetulan sahabat saya memang ada dekat kawasan berdekatan dengan Tampines. Terpaksa saya tunggu dia datang. Dia datang dengan motosikal. Dia jemput saya pulang ke rumah. Bila tunggang dekat laluan jalan yang sama, kata Encik Hasbullah, saya sempat toleh tengok benda, kepala ke batu yang langgar tadi dah tak ada Casey. Dah tak ada dari pandangan. Itulah peristiwa pengalaman saya yang tak dapat saya lupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Baik, pendengar Misteri Jam 12, boleh telefon saya. Bagaimana agaknya motor terlanggar ni? Hyundai. Ada lagi tak tempat yang disebutkan oleh Encik Hasbullah ni, kaki pancing? Bayangkan. Saya rasa beliau ni dah kira gila pancing lah. Sampaikan bukan dalam kenderaan keretanya saja ada joran. Malah di motosikal pun ada joran kecil yang disimpan dalam box. Ni kira nampak mana sungai ke, mungkin dia berhenti sekejap pancing. Baguslah. Hobi yang baik. Tetapi kalau dah kemaruk sangat tu, setiap hobi pun yang baik kalau dah kemaruk sangat akan jadi tak baik. Jadi ingatlah, berpada-padalah yang ingin aku memancing ni. Bagaimana agaknya Hyundai? Saya belum pernah ke tempat yang disebutkan oleh Encik Hasbullah. Sampailah tempat tu dah tutup. Tapi saya pernah dengar tempat tu memang ada satu tempat kawasan dipanggil tempat mancing Hyundai. Sekarang dengan dengar khabar dah tutup lah. Adakah benar tempat ni dah tutup ataupun macam mana? Okey, 669-11897 bersama dengan saya di ujung talian. Hello. Silakan 669-11897 kalau ingin berkongsi pengalaman peristiwa. Yang ini daripada pendengar kita. Wah, katanya malam ni kisah semua best-best Casey. Seronok betul dengar rancangan ini seorang-seorang diri. Suami pula malam ni terpaksa keluar ikut kawan pergi ke seberang. Ada hal penting yang harus dilakukan. Saya tinggal seorang, anak 2 orang tapi dah tidur besok sekolah. Terpaksa dengar seorang-seorang. Terasa seram pula. Kalau selalunya ada suami di rumah, malam ni suami tak ada. Seram, lebih seram dari tak ada. Yang ini daripada siapa ni? Ricky katanya. Apa khabar Casey? Khabar baik. Saya ingin berkongsi peristiwa pengalaman. Ini tentang nenek saya yang dah nyanyuk.
Walaupun dah nyanyuk, perbuatannya kadang-kadang membuat saya sekeluarga rasa takut. Ricky kata, peristiwa ini saya ingat lagi apabila saya terbangun nak pergi ke tandas waktu malam. Bila masuk dapur ternampak nenek sedang berdiri dekat tingkap dapur. Jadi saya pun memang saya ni kalau masuk dapur nak fast game kisi tak pernah pun buka lampu. Saya akan buka lampu tandas saja. Jadi masuk dapur nampak nenek sedang berdiri di tingkap. Saya pun masuklah tandas, saya legakan diri saya, kemudian saya keluar dari tandas, nampak nenek saya sedang berdiri. Jadi saya pun tanya, nenek buat apa kat sini? Masuk tidur sini. Nenek saya memang gini kisi, kadang-kadang malam-malam hari dia akan duduk dekat ruang tamu. Kalau kisi tak biasa memang akan terperanjat. Tapi kali tu walaupun dah biasa kata Ricky, saya terperanjat. Apabila saya pegang tangan nenek, nenek toleh tengok saya, kemudian seolah-olah nak menerkam. Mulutnya ternganga besar, mata terbeliak tengok saya dengan nada suara yang menakutkan. Aku tengah tengok kawan aku. Kenapa kau suruh aku masuk? Saya nampak nenek saya marah saya macam tu, kata Ricky. Saya pun lepaskan tangan nenek, saya jalan masuk ke dalam bilik kesi. Kemudian keesokan hari saya bilang ibu saya tak percaya. Sebab saya kata nenek saya seolah-olah bertindak macam violent. Tapi ibu tak percaya dengan kata-kata saya. Dan sampailah ke saat ini, perkara itu hanya berlaku sekali saja, tapi tetap pengalaman yang tak dapat dilupakan. Terima kasih Casey kerana sudi berkongsi pengalaman saya. Ikhlas dari Ricky, peminat MJ12. Terima kasih Ricky. Jadi macam-macam kisah pada malam ini tentang nenek tadi. Dah nyanyuk ni. Boleh diri dekat tingkap, cucu suruh masuk dalam. Dia toleh tengok cucu, dia warning. Baik, kita akan teruskan dengan pendengar berikut ini di hujung talian. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Shana, Ya, saya. Buat panggilan dari mana ni? Daripada Pasir Ris. Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Apanya? Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Oh, okey. Ini pengalaman dah lama jugalah, dalam tahun 2008 gitu. Okey, lepas tu keadaan macam ni. Saya pergi dekat St. John Island. Kejadian terjadi kat St. John Island lah. Berapa ramai tu pergi? Dalam 2 orang gitu. Saya dengan matai saya lah. Lepas tu kebetulan kita turun kat JT tu kan. Kat JT tu terus kat depan JT tu ada chalet kan. Jadi waktu tu saya fikir balik, okey tak apa, saya jalan dulu kat chalet tu. Habis kebetulan kan, saya ambil gambar semualah. Habis lepas tu kita pancing lah kat situ jugalah. The next day kita balik. Lepas tu macam mana okey, balik rumah kita kira cuci gambar semua, check kan. Saya kat dalam gambar tu, one of the chalet yang kita pergi tu, kebetulan tu kita dah cuci gambar tu, sekali ada satu gambar tu, petikan tu nampak macam apa padahal tak ada benda tau. Saya bila kita check tu benda, kita tengok tu gambar, apa sah ada macam benda color putih ke, macam it's like something like macam benda ala tu lah, you know. So daripada situ, alamak, semua terus kita buang lah tu filem semua, whatever yang kita nampak tu semua kita buang. Kita takut. Itu je Azizi. Jadi tapi kita waktu tu sebenarnya bila anda petik gambar tu, anda tengok tak ada apa-apa lah. Tapi bila gambar tu jadi nampak sesuatu nak pergi lagi tak? Nak pergi lagi, insyaAllah. Kalau ada umur yang panjang kan, pergi lagi. Terima kasih Tapi this time cuma nak pergi pancing je. Terima kasih. Itu dia pengalaman pendengar kita di Pulau St. John. Okey, 669-11897. Bagaimana pendengar Misteri Jam 12? Kalau ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya. Dan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda yang tak dapat dilupakan. Setiap kisah hanya satu hiburan sahaja. Yang ini datang daripada pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Beliau kata kisah yang tak dapat dilupakan ini berlaku pada dirinya tahun 2000. Waktu tu ingat lagi Casey, saya ni belum pernah pergi tanah perkuburan sejak saya kecil sampailah usia saya 21 tahun, kata Aisyah. Aisyah, lama tu Jadi entah macam mana bila arwah nenek saya meninggal, satu kesedihan yang teramat sangat sebab nenek saya dengan saya begitu rapat. Kami ini dah macam best friend, kata Aisyah. Apa yang berlaku Kisi apabila arwah nenek saya meninggal dunia, saya kesedihan teramat sangat dan entah macam mana. Saya ni memang tak suka ikut pergi kubur sebab saya takut. Saya boleh ikut Kisi, ibu saya tak halang. Selalunya ibu saya akan ingatkan saya. Tapi kali ini tak halang, ayah pun tak halang, tidak ada sesiapa pun yang cakap apa-apa pada saya.
Saya pun ikut menaiki bas yang telah pun disiapkan. Bila sampai di tanah perkuburan Kisi waktu itu, ramai yang turun. Terasa sesuatu, Kisi. Kata Aisyah, untuk pengetahuan Kisi, saya tidak dibenarkan pergi ke tanah perkuburan. Bukan saya tak nak. Adalah sebab-sebab tertentu. Tapi bila arwah nenek meninggal dunia, saya naik bas, Kisi, bas mayat saya naik. Tak ada seorang pun, pakcik, makcik, ibu, bapa saya menahan saya. Malah dah sampai tanah perkuburan, saya turun daripada bas. Saya rasakan sesuatu yang cukup menakutkan, meremang bulu roma saya dan seolah-olah macam ada ramai orang berdiri. Memanglah ramai orang ikut rombongan. Tapi pendengar Misteri Jam 12, kata Aisyah dalam kiriman email beliau, saya turun bas. Dekat kubur tu, Kisi, ramai sangat saya nampak orang sedang berdiri memerhatikan kami yang turun dari bas. Saya nampak, Kisi. Jadi mulut saya ni yang pertama saya turun dari bas. Masya Allah, ramainya orang. Itulah yang saya lafazkan. Cousin ataupun sepupu saya yang berdiri di hadapan saya toleh. Kenapa dengan kau? Kenapa cakap macam ni? Tak ada apa-apa. Tapi Kisi, saya nampak, Kisi, kubur depan, kubur kiri, kubur belakang. Penuh, Kisi, tanah perkuburan. Orang sedang berdiri, melihat sepupu-sepupu, anak-anak saudara semualah sedang mengusung jenazah arwah nenek. Seolah-olah tak tahulah orang tu memang wujud ataupun tidak. Setelah kejadian tersebut, saya dah tak boleh, Kisi. Bila berada di kubur, saya sering kali tunduk ke bawah tengok lantai. Sampaikan tukang baca talqin tegur saya. Awak okey tak? Ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Tunggu kejap. Dia berikan saya satu botol air mineral. Dia kata, ambil ni, sapu dekat muka, minum sikit. Saya sapu, saya minum. Dapatlah tenang, tapi tak berani saya nak mendongak. Sampai naik bas pulang ke rumah, barulah ibu saya marah. Kenapa saya pergi? Selepas kejadian itu, saya demam, Kisi, untuk beberapa hari. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Aisyah. Baik, pendengar Misteri Jam 12, terima kasih bagi anda yang sedang bersama saya pada malam ini. Banyak SMS saya terima, ada juga yang ni daripada Boy London, kata, bro Kisi, alamak, lupa lagu buat gua duduk sorang-sorang tepi tangkap Lina, bro. Thanks for the song. Okey, Boy London juga nama Boy London, tapi main lagu tadi boleh duduk kat corner Ini wah, Kisi, lagu rock hit zaman tangkap Spider Kang, Kisi, cerita malam ni gerik. Salam kopi halia, terima kasih. Yang ini Kisi, baik punya lagu lah. Ini lagu lah teringat pada dulu bekas kekasih gua, Kisi. Dia jambu, Kisi, flight stewardess. Tapi oleh kerana mak bapak gua tak suka dengan dia, ini masuk drama pula kita terpaksa berpisah. Andai dapat ku undurkan masa, gua pilih dia. Tapi sekarang tak apa, gua happy dengan 3 anak, seorang isteri yang gua rasa lebih jambu daripada gua punya bekas kekasih. Yalah, kena cakap tu Itu dia panggil apa? Disclaimer, statement. Kalau tidak, malam ni isteri dengar, bang, you nampak bawah katil kita kosong, bang kenapa, yang ada hantu ke? Tak, abang tidur bawah katil boleh, bang? Pandai kau punya statement Okeylah, ramai suka dengan lagu ni. Di Facebook juga kata lagu power lagu cengeng tapi sedap mendengar dan ada yang suka macam-macam lah tentang lagu-lagu diputarkan. Dan awal tadi, selain daripada lagu EXL yang anda dengar awal tadi, andai judul lagunya Andai Dapat Kuundur Masa dapat kuundurkan masa. Dan sebelum itu juga lagu anda nikmati lagu dari Falik dan juga Pelukis Kata, lagunya Nak Percaya Atau Tidak, dan lagu Hafiz dan Adira, Ombak Rindu. Wah, lagu sedih-sedih malam ni. Baik, kita terus dengan pengalaman, dan kalau ada komen, pendapat, pandangan anda boleh. Saya ingin bertanya pada anda. Saya ada terima beberapa kiriman email di Facebook juga ada orang hantar message. Ada juga yang saya jumpa di YouTube dan sebagainya tentang bunyi aneh yang telah pun dirakamkan di kawasan mana Ukraine, kalau tak silap saya lah. Kalau maaf, kalau salah,
tolong betulkan dapat dirakamkan oleh beberapa penduduk kawasan itu tentang bunyi yang cukup menakutkan. Mungkin ada yang belum pernah dengar, saya akan cuba dapatkan audio tersebut dan putarkan sedikitlah. Jadi cuba anda bayangkan, anda duduk dalam rumah, mungkin dalam rumah anda, mungkin anda di luar, dalam serentak bunyi macam wow, macam itulah. Bunyi lebih lanjut akan saya cuba cari. Mungkin anda boleh berikan saya link dan saya akan cuba dapatkan link tersebut. Boleh saya download ke, tengoklah kalau ada masa saya akan cuba dan cuba putarkan untuk anda yang mungkin tidak berpeluang untuk mendengarnya, ya, khususnya untuk makcik-makcik, pakcik-pakcik lah, tentang bunyi aneh ni di Ukraine kalau tak silap saya. Dan satu lagi ni, baru-baru ini 2 hari ke 3 hari yang lepas kita telah pun dikejutkan dengan satu lagi. Terima kasih pada Abang Zack yang mengingatkan saya, di Singapura satu lagi kematian berlaku di Bedok Reservoir. Cuba anda bayangkan dah berapa banyak reservoir tu meragut nyawa. Kalau sebelum ni dikaitkan dengan kematian-kematian luar biasa berlaku di di Bukit Batok, ya, saya lupa nama tempatnya, tapi Bukit Batok dekat Tasik itulah. Situ pun dikatakan pernah ada orang bunuh diri, mati lemas dan sebagainya. Sekarang dah transfer pula, mungkin dia pindah rumah, dan sekarang Bedok Reservoir ni dah macam banyak kejadian yang berlaku. Dan dikatakan di sini, mengikut Abang Zack, Abang Zaki yang berkongsi pengalaman, katanya tentang kematian di Bedok Reservoir ni, yang peliknya ada pelari yang berlari-lari anak lah pada malam tersebut. Ada mengatakan beliau terlihat seseorang ni berjalan masuk ke Tasik dan kemudian membuat laporan lah kepada pihak berkuasa. Dan selepas itu hanya 4 jam kemudian barulah mereka jumpa mayat yang masuk dalam Tasik tu. Macam mana agaknya? Banyak kejadian yang berlaku dan katanya baru-baru ini juga beliau pun sebenarnya sebelum kejadian mati ataupun mati dalam Bedok Reservoir berlaku tu, beliau baru saja beredah dari kawasan itu. Jadi mungkin ada ada tarikan yang mistik lah pada Bedok Reservoir ni, sebab ramai sangat ni ke sana ni. Sekarang menjadi satu masalah masalah besar. Saya rasa Bedok Reservoir tu dia tutup sudah dengan pagar besi ke, supaya tidaklah berlaku perkara sedemikian, sebab dah makin ramai. Dan Bedok Reservoir tu kalau sungai mengalir tak apa, itu merupakan air minuman. Jadi ni kes-kes ni masalah. Dan cuba anda boleh link pada saya tentang video yang saya maksudkan di Ukraine kalau tak silap saya, bunyi yang menakutkan itu. Baik, kita akan teruskan ke hujung talian di 669-11897. Okey, sekali lagi saya beritahu anda, kalau ingin berkongsi pengalaman harus ke udara. Kalau anda segan nak ke udara, mohon maaf lah, ya, sebab saya perlukan anda untuk ke udara. Boleh 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Halo, selamat tengah malam, Casey. Siapa bercakap ni? Asli Roy, Casey. Roy, buat panggilan dari mana, Roy? Roy Castello daripada Jurong. Di rumah, di tempat bertugas? Di rumah, Roy. Pengalaman Roy tentang apa, Roy? Okey, baru-baru ni Roy baru pergi ekspedisi. Ekspedisi? Dekat Bukit Gombak, Tasik. Okey, kali ni Roy bawa 3 orang budak baru. Oh, jadi anda berempat lah semuanya? Berempat lah. Apa yang berlaku, silakan. Okey, masa perjalanan Roy, kita janji dalam pukul 11. Pukul 11 sampai dekat Bukit Gombak MRT dalam pukul 11 lebih lah, 11.30 lah. So yang 3 orang ni dah tunggu Roy dekat sana lah. Okey, sebelum masuk Bukit Gombak tu dekat Tasik tu, Roy beri sikit keterangan lah cara-cara ekspedisi yang selalu Roy lakukan. Pasal dia kan budak baru, takut nanti dia terperanjat ke apa. Jadi dia orang agree, Roy nak pergi juga. Saya bawa pergi Bukit Gombak, Bukit Gombak dekat Tasik. Bila sampai dekat Tasik tu macam biasa lah, kita ambil gambar, kita suruh sana suruh sini kan. So lepas tu terus tanya, macam mana perasaan sekarang, nak teruskan ke ataupun kita berpatah balik? Okey, kita teruskan lah. Masa dah jalan pusing terus pergi Gombak, ada satu pokok, banyak paku lah pokok ni. Dekat bawah pokok tu ada satu kain lah, warna kuning lah, diikat. Jadi dia tanya dengan Roy lah, kenapa pokok ni kena paku kan? Roy cakap, ini tak lah pasal yang paku bukan Roy, orang lain kan. Jadi dalam tu dia terangkan lah, mungkin lah ini pokok tempat checkpoint ke minat kan. Jadi kalau dipakukan kepercayaan orang,
benda-benda ni dah tak mau dekat pokok lagi. Itu Roy punya pendapat lah. Jadi kita teruskan jalan lagi, jalan sampai satu tempat dia diam tu. Roy tanya dia, nak teruskan ke atau nak patah balik? Dia diam. Kali yang lagi seorang dia dekat, tak apa tak kita teruskan lagi lah. Jam dah dekat pukul 1 lebih tu malam. Jadi masa dia tengok yang budak-budak ni mesti diam tau. Lepas tu cakap dengan aku, telinga dia ada orang macam bunyi bernafas lah. Ada orang macam tiap-tiap telinga dia. Jadi kalau gitu Roy cakap kan, kita jangan teruskan lah kan. Ini salah satu daripada dia punya tanda-tanda lah. Dia tak suka kita hadir tempat dia lah katnya. Jadi kita patah balik. Patah balik sampai luar. Dia pun balik naik teksi. Roy pun balik naik teksi lah. Sampai dekat jurong, dia dapat satu panggilan telefon daripada budak perempuan ni. Dia cakap wallet dia tertinggal hilang dekat taksi tu. Tadi dia suruh Roy tolong, boleh tolong temankan dia tak? Patah balik untuk ambil beg duit tu lah beg duit dia. Jadi itu taksi juga tak ada, U-turn patah balik pergi dekat Bukit Gombak, pergi taksi tu. Jadi masa dalam sampai dekat taksi tu, dia telefon dia. Tapi dia tak angkat. Dia tak angkat, 2 kali dia tak angkat. Kan dia masuk dalam surang. Masuk pun jerit dah nama dia kan. Mungkin boleh dengar ke apa. Tapi tak dengar juga. Dia masuk sampai dekat ujung kolam tu. Sekali telefon tu boleh bunyi. Dia tanya, abang Roy tadi telefon dia ada apa? Kali Roy cakap lah, Roy kan tadi dapat telefon daripada kau yang ketika kau punya wallet tertinggal apa, terceceh. Sekarang abang Roy dekat taksi ni. Tak ada mak saya dekat rumah, cakap. Dia dekat rumah, tapi sampai telefon Roy jadi tu. Yang bawa Roy patah balik tu. Sekali, Roy tak tunggu lama lagi. Roy tahu ini dah satu perangkap. Roy harus nak keluar di tempat yang cepat mungkin. Tapi kita tak lari lah. Mesti dia cuma apa, langkah kaki panjang sikit lah. Cepatkan sikit langkah. Jadi anda temankan tu bukanlah budak yang anda bawa bersama Budak tu dah sampai rumah Orang dah sampai rumah. Tapi dia telefon Roy. Dia cakap tapi tak tahu sampai telefon. Lepas tu dia telefon Roy balik. Ada apa Roy telefon dia? Kalau dia tak telefon balik, mungkin Roy masih dekat saya lagi. Okey, rupa-rupanya bila Roy siasat balik, budak perempuan ni dia masih dalam uzur. Jadi untuk yang nak pergi FPC ni, untuk yang datang uzur ni, Roy nasihatkan janganlah jangan pergi batalkan surah lah. Jangan siapa nanti jadi lain pula kan. Okey Casey, sampai sini dulu. Terima kasih Roy Okey, sama-sama. Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman anda di 669-11897. Baik saudara, sebelum saya jawab panggilan dan bacakan kiriman-kiriman email yang saya terima, di sini ada bunyi yang saya maksudkan. Bunyi ini yang dirakamkan ini di Ukraine, Ukraine. Terima kasih pada Sofian. Bukan Sofian yang kirim di Facebook saya. Siapa namanya ni? Mana ni ini dia. Omeng namanya. Omeng Suryati. Terima kasih pada Omeng Suryati di Facebook saya yang telah pun kirimkan link pada video yang disebutkan. Inilah bunyi yang dirakamkan dan sempat saya tadi download sekejap tapi tak penuh lah sebab saya ringkaskan saja bunyinya. Dan anda cuba dengar bunyi ini. Dan difahamkan oleh pendengar-pendengar Ria yang lain, bunyi ini bukan saja pada satu bahagian di dunia, malah ada yang dilaporkan sejauh Amerika juga ada, di England juga ada bunyi yang sama dan mungkin serentak. Ada yang katakan ini benda yang bedik lah dibuat-buat. Ada yang katakan memang benar-benar berlaku, tapi sejauh mana kebenaran kita semua tak tahu. Tapi inilah bunyi yang dikatakan berlaku serentak. Kita dengar sekarang.
Apa khabar pendengar Misteri Jam 12? Saya ingin sempurnakan kisah berikut ini, datangnya daripada seorang pendengar. Namanya Kak Latifah, berkongsi peristiwa. Kata Kak Latifah, pengalaman yang menyeramkan ini berlaku apabila beliau balik dari tempat tugasnya. Kak Latifah tinggal di sebuah rumah, di sebelah ada seorang jiran. Seorang jiran sepasang suami isteri yang dah tua. Anak-anak jarang menjenguk keluarga ini, memang kesian Kesi. Memang cukup menyedihkan. Kadang-kadang kakak perlu tanya, dah makan belum cik? Nanti dia diam. Kemudian dia akan menangis, menitiskan air mata. Pastinya belum makan. Mereka ni tidak bekerja, suami isteri turun bawah Kesi. Petang-petang, pagi-pagi hari, keluar balik petang-petang hari, mencari kotak tintin kosong untuk dijual, menyarah hidup seharian. Tapi Kesi, kakak ni pun bukan senang sangat. Kakak pun tinggal rumah yang sewa, tapi adalah kelebihan. Kalau ada lebih, kakak pasti kongsi dengan mereka. Anak-anak ni dah besar panjang. Anak ramai Kesi. Mengikut kata makcik tu, ada 6 orang anak. Tapi satu pun kadang-kala 6 bulan baru nampak hidung. Itu pun kalau datang mestilah ada benda. Nak tinggalkanlah anak dia sekejap. Nak suruh buat tu buat ni, barulah dapat makan orang tua ni. Pengalaman kakak nak ceritakan tentang rumah keluarga orang tua ni memang cukup menakutkan. Waktu tu kakak balik dari tempat tugas. Rumah kakak ni Kesi bukanlah rumah besar. Rumah sewa, rumah L. Jadi koridor rumah L kalau Kesi pernah pergi, memang sunyi waktu malam. Kiri kanan pintu rumah. Jadi koridor tu sepanjang-panjang tidak. Kalau semua tutup pintu memang seram. Kakak balik, rumah kakak tingkat 3. Kakak naik tangga sampai depan tangga tu, kakak belok kiri menuju ke arah rumah kakak. Jadi sebelum sampai ke rumah kakak, kakak akan lalu depan rumah makcik yang kakak sebutkan. Makcik ni pula memang suka Kesi berdiri depan pintu sambil pegang grill pintu besi. Nanti bila kakak lalu, kakak akan tanya khabar lah. Cik, baik? Dia akan, baik nak, kasih. Kalau kakak ada makan, kakak akan beri. Malam tersebut, kakak nampak Kesi makcik ni sedang berdiri depan pintu rumahnya. Waktu itu kakak baru balik dari tempat tugas. Pendengar Ria 897, dari jauh nampak makcik tu sedang berdiri depan pintu rumahnya memegang pintu besi. Kakak berhenti seketika. Cik, baik? Tapi makcik ni tak layan, diam. Tak respon pada kakak. Mungkin agaknya sedang sedih, sebab memang keluarga ni, makcik ni khususnya, selalu sedih dengan perbuatan anak-anaknya. Jadi kakak pun niat di hati, tak apalah. Masuk rumah, bersihkan diri. Memang waktu tu kakak ada masak sesuatu, lauk sardin. Jadi ada lebih, kakak tengok suami, anak-anak dah makan. Ada lebih tu kakak masuk semua dalam mangkuk. Ada beras kakak bawa bersama, ataupun ada nasi bawa bersama, pergi ke rumah jiran sebelah. Kemudian tengok, pintu dia tutup. Kakak ketuk berkali-kali. Cik, Assalamualaikum. Cik. Assalamualaikum, cik. Mustahil makcik ni tidur. Sebab baru lebih kurang 15 minit sebelum kakak balik mandi tu, kakak nampak dia berdiri. Tak apalah, mungkin dia tidur agaknya. Kakak balik ke rumah kakak. Kemudian Kesi, sebelum kakak lelapkan mata, nak dekat 12:30 malam, pintu rumah kakak diketuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kakak bangun dari katil, pergi ke depan pintu. Kakak buka pintu, terperanjat. Makcik yang kakak katakan awal tadi baru balik dengan suami. Kemudian dia hulurkan satu plastik beg. Namik ni, makcik ada beli ekstra untuk kau. Kesi, dia belikan kakak. Kesi makcik ni belikan kakak putu piring. Kemudian kakak tanya, makcik dari mana? Oh, tadi keluar dengan pakcik kau. Ada majlis kahwin anak angkat dia. Duduk sana, bual-bual tak perasan dah malam. Nasib baik rumah dekat, kami 2 jalan kaki. Kata makcik tu. Kakak tanya lagi, makcik keluar pukul berapa? Dari pagilah tadi rewang. Kenapa? Tak ada apa-apa, cik. Makcik kejap saya pergi dapur, ambil lauk tadi dengan nasi, beri pada makcik tu. Dia pun ambil. Dia masuk ke rumahnya. Kesi dan juga pendengar Misteri Jam 12, kakak yakin, kata Kak Latifah, yang kakak nampak makcik tu sedang berdiri depan pintu rumahnya, berpaut ataupun berpegang pada besi, pintu besi rumahnya. Siapa yang kakak tegur, Kesi?
Kalau makcik tu kata sejak awal pagi dia riwang. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saya suka dengar kisah Kak Latifah ni kita boleh ambil pengajaran daripada Kak Latifah ni. Awak tengok, Kak Latifah kata hidupnya juga susah. Tapi orang yang hidup susah bantu orang yang susah. Bukan senang. Orang yang senang ni tak nak bantu orang yang susah. Macam mana? Duit beribu-ribu, juta-juta duit. Beli rumah dekat pulau. Tapi ramai yang tak makan. Duit dia pun suka lagi si. Tahulah, cuma cakap je. Jadi inilah manusia ni yang membezakan bukan harta tapi hati seseorang. Walaupun susah tetap nak bantu orang yang lebih susah dari dia. Jadi kalau kita rasa kita susah, kita ingatlah ada orang lagi susah dari kita. Kisah yang menarik memberi kita satu pengajaran. Dan kalau ada ibu dan ayah, tolonglah jangan abaikan sampai gitu sekali tak makan orang tua tu kakak tu sampai keruk sardin yang dia ada beri jiran sebelah. Begitulah hidupnya dalam dunia ini. Di sisi kita duit tak ada, hidup susah. Orang yang tak ada duit lah bagus sebab apa? Orang yang tak ada duit ni lah selalu banyak peluang untuk membuat kebaikan lah. Saya rasa ni yang banyak duit dia beri peluang untuk buat kebaikan tapi tak nak gunakan. Macam mana? Okey, 669 ramai kata wah sedih betul kisah tadi Kak Latifah tentang jiran sebelah tu. Boleh saya tahu tak di manakah makcik tu tinggal? Saya pun nak berikan sesuatu. Saya rasa Kak Latifah kirimkan email nanti saya akan cubalah cuba dapatkan mungkin alamatnya ataupun kontak beliau. Ni email yang saya baca. Kak Latifah pun tak tinggalkan nombor. Dan terima kasihlah bagi anda yang ada niat nak bantu dah ada niat tu dah baiklah tu. Okey, 6691897. Saya akan teruskan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Bersama saya pada tengah malam ini. Hello, selamat tengah malam. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Saya Haji Abdul Majid dari Tampines. Encik Haji Abdul Majid, apa khabar? Baik. Di rumah sekarang di rumah sekarang. Ada pengalaman tentang apa Encik Haji? Pengalaman saya nak bilangkan pasal tadi yang Hyundai tu kan. Yang tempat memancing tu. Tempat mancing. Hyundai tu. Dia daripada, dia panggil Coast Road tau. Changi Coastal Road tu. Jadi dia selepas Tanah Merah Ferry Terminal, ada sebelah kanan dekat Cargo Complex tu. Jadi masih ada lagi ke? Dah tak ada, dah tutup? Ada lagi, memang dah tutup. Tapi hutan dia tu ada lagi. Cuma ini tempat memang daripada dulu tau, keras tempat dia. Tahun 60-an saya pernah pergi bila air surut cari kepah. Okey, seorang diri ke macam mana? Ya. Wan Haji pergi seorang diri ke dengan rakan? Dengan kawan 2 orang. Okey, Jadi cari kepah dalam setengah jam, tak sampai 1 jam setengah kampik gandum tau dah dapat. Main-main tu. Jadi dengan tak semata-mata ini kelihatan kita berdua ni tak nampak terus tau. Gelap terus sekali. Jadi saya bilang kawan saya, lebih baik kita buangkan semualah apa yang ada kat sini kan. Lalu kita curah balik baru nampak. Terang. Itu sebab saya bilang tempat tu memang keras. Yang Lesti cakap tadi memang betul. Itu saja. Terima kasih sama. Itu dia pengalaman Tuan Haji kita yang cari kepah dulu di Hyundai. Tapi katanya sekarang dah tutup, tapi hutan tu masih ada. Ayolah, macam nak buat rakaman kat sana pula Tengoklah, kalau hari-hari berani saya dah sampai bolehlah. Kalau tak segan tak apalah, burung tiung makan betik. Saya jawab panggilan pun cantik. 6691897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Sini Nur Kesih. Nur, apa khabar? Khabar baik. Ada pengalaman Nur? Ada. Tentang apa Nur? Silakan. Tentang anak saudara. Silakan. Okey, dia saya cerita pada permulaan waktu dia masih kecil-kecil time tu saya dengan kawan-kawan saya ni suka berlepak lah tempat belakang blok. Dia lah 2 blok ni memang ada topekong dekat dengan sungai lah.
Jadi saya dengan kawan-kawan ni suka duduk kat situ lah. Jadi saya tu saya ada anak saudara perempuan dan Casey. Saya tak mau sebut nama dia. Saya tu model setahun lebih lah. Jadi budak tengah cute kan pula. Saya tu memang rumah saya dah lama tak ada budak kan. Jadi sejak yang anak saya yang ada ni, anak saya yang tersayang lah. Jadi mana-mana pergi suka bawa dia lah. Jadi kebetulan setahun lebih ni budak tengah cute. Jadi saya pakaikan dia baju tidur macam butterfly punya budak-budak. Jadi saya bawa dia pergi ke belakangan lagi tempat kawan-kawan saya. Dia memang tempat situ, tempat kawan tu memang ada keras sikit tak kecil. Dia tengah jalan, tengah nak pergi kawan-kawan. Dia tengah tempe kan dia bawa pandai jalan juga. Dia semata dia berhenti pada satu pokok ni. Dia jenguk ke atas. Dia tak tahu ke sih. Sekarang saya pun cakap, ya siapa pula ni dah mati ni cakap, siapa pula budak ni ketawa Jadi tengok. Sekarang saya tengok juga pak atas, tak apa-apa pula pokok. Tak ada apa-apa lah pak atas pokok tu. Jadi saya tarik tangan dia kan. Tu pergi pak kawan-kawan. Saya tu dah tak kisah sikit. Dia dah lama sekarang dia dah umur baru yang hari Sabtu lepas ni dia sambut dia yang ke-9 tahun lah Casey. Before that, nak katakan anak saudara saya ni kita panggil dia kronik tau Casey. Kronik macam mana tau Casey? Dia ni macam satu macam punya nak kata jahat tak jahat, nakal tau Casey. Macam dia ni kamu tak tahu kan kita tak ada macam tak ada ajar dia ke apa tau Casey. Tapi satunya dia bagus, dia tempat luar dia macam tak tunjuk sangat dia punya. Dia kira macam anak-anak yang hyperaktif lah macam tu. Macam tu lah Casey. Macam tahu tak macam kita kalau marah dia Casey, kita tak boleh terlalu tengking dia sangat tak Casey. Okey. Dan yang kata saya, kalau mak saya yang cakap Casey memang selalu melawan mak saya, mesti melawan macam orang tu punya. Kau kecil lah kau gini semua Casey, macam betul-betul punya kau ngaca tak Casey dia ni. Jadi dengan mak dia pun sama. Kalau mak dia marah kau Casey tahu tak macam dia punya geram. Dia cengkam tangan dia kuat-kuat macam dengan terbeliak mata dia tengok mak dia tak Casey. Dia geram lepas tu tak Casey. Sekali saya ni ada satu jiran lah. Jadi mak saya ni memang kawan baik dengan jiran. Jadi mak saya berbual dengan yang dia punya best friend ni lah, jiran ni lah. Berbual pasal anak saudara yang ini. Jadi kebetulan dia punya yang jiran saya punya anak ni pun tahu jugalah sikit-sikit dengan dia pun ada kawan untuk boleh bawa makan orang. Jadi bila masa dah ceritakan dia ni, sekali si jiran saya ni bilang dengan anak dia. Sekali anak dia minta nama anak saudara saya yang ni lah, nama penuh. Jadi mak saya pun kasih lah pada jiran saya, dia mak dia ni kasih pada anak dia ni lah. Sekali dah kasih nama semua kasih. Sekali dia kasih kado kepada kawan dia ni kan. Kawan dia tengokkan, rupanya selama ni anak saudara saya ni ada dampingan tau Casey. Jadi kita suspect mungkin kedampingan dia ni waktu yang kecil-kecil tu yang dia nampak atas pokok tu lah. Tapi betul-betul pokok tu sebab terpekong Casey. Tempat semuanya Cina. Dia tak kisah Casey. Jadi bila dia kasih air lah. Bila dia kasih air kan, tu saya kerja, mak saya bilang lah. Saya balik kerja, waktu dah kasih air ni, nak kasih dia minum ni. Jadi mak dia cakap lah, okey, ini nama dia ni minum air ni untuk menerangkan hati lah. Mak dia cakap gitu. Sekali mak saya pun cakap minum air ni selawat. Mak saya cakap dengan gitu dengan dia. Sekali bila mak saya cakap gitu, saya cerita macam rumah saya lampu ni serta-merta trip tau, macam gelap terang balik. Itu tak kisah. Habis ni tadi ni Casey tadi baru terjadi ni lah. Saya tengah tidur balik kerja penat, saya tidur. Sekali rasa dalam pukul 8 lebih gitu. Dia memang dia ada satu adik Jadi dua beradik ni asyik gaduh je lah Casey. Hari-hari gaduh Casey, macam dengan kucing Casey. Jadi diorang tengah makan ni. Sekali waktu tengah makan ni diorang bergaduh ni lah. Sekali tengah bergaduh, sekali saya tu kebetulan abang saya pun ada. Sekali abang saya ni marah tau. Macam tinggi kasarnya marah ni diorang. Jadi yang si adik ni biasalah kan. Yang si kakak ni, yang si cakap ni kronik ni, Casey tahu dia macam tengah makan ni, dia genggam ni tu lah. Macam betul-betul genggam. Kata saya kaki dua ni pak atas meja. Macam dia kau macam betul-betul marah. Dia beliak mata dia ni kan, macam dia tengok saya punya abang tak Casey. Sekali mungkin mak dia sabarkan dia apa semua kan. Jadi mandikan dia apa semua, dah mandi apa semua. Jadi mak dia suruh tidur sampai besok dia sekolah pagi. Sekali tengah tidur Pak Kosi ni tadi ni, sekali dia memang gitu tak Casey. Dia tetap heavy dia tak Casey. Tidur, dia punya tidur mesti ada mengacau punya muka tak Casey. Jadi tadi macam dia tersadar gitu. Tu macam agaknya macam yang dia marah tu tadi macam dia simpan gitu. Dia mamuk Casey. Masa tu macam dia mengerang kau Casey. Tahu lah budak punya mengerang dengan orang tu punya mengerang kan Casey. Jadi dia punya mengerang satu macam punya mengerang tau. Jadi kakak saya ni kan yang jaga dia ni kan baca
Dia ludam muka kakak saya kat situ 2 kali. Jadi panggil yang sekretar kan, dia terlebu balik. Mereka panggil dia, minta dia air semua. Dia datang, tu macam semata-macam dia diam Casey. Macam tak gitu. Macam tu yang tadi ada memuntak, dia impak apa semua, kata mak dia sampai dia punya bawah leher ni bercacar-cacar tak Casey. Pasal macam dia geram gitulah. Jadi kau boleh kasih kalau siapa yang boleh tolong, saya kasih nombor telefon saya ni. Jadi yang boleh berubatkan anak saudara saya ni yang kronik ni kan. Jadi mak boleh telefon lah kan. Kesian nak kasih tengok dia kasih dia macam satu macam nak kasih dia kronik dia. Boleh insyaAllah. Nanti saya cuba dapat dengan nombor akak kejap ya. Okey. Okey, pendengar Ria 897 FM, kita akan berehat seketika. Akan saya kembali sebentar nanti, jangan ke mana-mana. Lagu tadi, lagu Salam menampilkan Ultimate, lagunya Alamak ya. Dan ada penuh makna, alamak aku terjatuh dalam perigi. Jadi ingatlah lirik lagu tu memang ada maksud yang tersembunyi di sebaliknya. Casey bersama anda bertemankan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Setiap kisah hanya satu hiburan, ingat. Dan saya telah pun uploadkan 2 video antara 3 yang akan saya ketengahkan, iaitu saya bercerita di kawasan Sembawang. Dan apa jua, tak kira lah video di udara apa jua, semua untuk hiburan saja. Dan jangan terlampau taksub, jangan mudah percaya. Walaupun dalam cerita yang saya paparkan dalam video tu, kisah tu berkenaan tentang tempat tu, jangan mudah kita percaya dan terlampau taksub. Ingat, semua ini hanya satu hiburan saja. Dan juga saya dalam masa terdekat ramai yang email pada saya secara peribadi, kata Casey jangan pergi seorang lagi Casey, ataupun jangan pergi tempat-tempat macam tu, kalau tak ramai kawan. Saya rasa saya takkan buat lagi. Saya akan bawa teman. Lain kali lah saya akan bawa teman untuk temankan saya. Mungkin anda pendengar-pendengar Ria akan boleh saya undang. Tapi kalau saya bawa, saya tak nak bawa 3-4 orang. Mungkin 2 orang, awak dan saya. Baru seronok kan. Kalau bawa 6-7 orang dah rasa saya seorang-seorang tu kurang lah. Dan kalau saya jemput pun pendengar Ria untuk ikut saya tak akan ajak kaum hawa. Semua lelaki ikut saya. Tu lagi bagus. Sebab kalau berdua, saya dengan kaum hawa ni nanti gosip. Tak boleh. Jadi kaum Adam, saya nanti satu hari lah, siapa yang mungkin berhasrat, bolehlah PM saya di Facebook saya dan tinggalkan nombor anda, tengoklah. Dan kalau yang nak ikut saya pun satu, anda kena ada transport sendiri lah. Kalau tak nanti awak mana duit taksi nak claim, susah, nanti menyusahkan diri awak tau. Jadi tengoklah, dia main tempat yang lain ke, saya mungkin boleh undang anda untuk baca kisah misteri, saya rekod video untuk anda. Okey, terima kasih bagi anda yang telah pun menonton video. Apa jua pun yang anda lihat dengar dalam video itu, semua hanya semata-mata untuk hiburan saja. Sound effect yang saya tambah, music background dan sebagainya, 100% untuk hiburan. Macam awak tengok cerita, apa tu dia panggil tu, Paranormal Activity, macam tu lah. Dan satu hari nanti saya nak hasilkan satu Paranormal Activity versi saya sendiri bila saya baca di luar lah. Itu kira jadikan satu filem pendek di mana saya mungkin kena ganggu ke. Tapi jangan percaya, tu semua hanya hiburan. Filem lah, dibuat-buat lah, mungkin tambah efek tu, tambah efek ni. Saya nak cubalah berjinak-jinak sikit lah pembikinan macam filem Paranormal Activity. Saya akan cuba tengoklah dengan bantuan rakan saya Al-Hafiz dari Vazari Studios. Baik, kita akan terus mungkin dengan pemanggil selanjutnya di 669-11897 pada tengah malam ini. Hello, selamat tengah malam. Hai, siapa bercakap tu? Rino Kes ni. Rino. Bawa panggilan dari mana ni? Dalam teksi. Bertugas ke? Ya, bertugas. Jadi anda memang pemenan malam lah? Pemenan malam. Wah. Jadi nak cakap tentang kerja anda ke ataupun pengalaman yang lain? Tak, tentang tadi tempat Hyundai tu. Apa kisahnya? Silakan. Ini kisah bukan daripada saya lah, daripada teman saya. Dia okey, silakan. Silakan. Pada satu hari tu dia pergi pancing lah, hari Sabtu malam gitu, tak salah. Tengah-tengah malam lah, pukul 12. Dia berdua je pergi pancing. Habis pancing tu dia berbual dengan kawan dia. Tiba-tiba terdengar suara budak kecil tawa-tawa, lari-lari, main kan. Tu dia tanya kawan dia, kau datang dengan aku ke tak ada bawa orang lain? Sekali kawan dia cakap, memang kita tak ada orang je, kita naik motor, siapa yang bawa budak? Tengok tak ada, tengok kanan tengok kiri tak ada orang ke ni. Dia tengok dengar suara budak je kan, dengarkan orang pack barang,
Membelah lah. Itu je kisah dia. Memang tempat tu memang terkenal lah gitu kan. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama. Baik, macam-macam kisah saya terima pada tengah malam ini. Dan ada juga yang berkongsi pengalaman peristiwa dikirimkan kepada saya. Ada kata kat sini, oh tempat bahagian Hyundai. Sebenarnya saya pun nak ketengahkan, tapi nampak gayanya uncle pun dah masuk. Uncle, how are you uncle? Are you good lah? Selalunya kalau di sini nampak uncle ni masuk, dia faham-faham lah, dia nak nak betulkan alat-alat di sini. Jadi ini bermakna dah pukul 2 pagi. Saya terkena tutup tirai. Niat di hati nak cerita lagi 2-3 tapi minta maaf lah, tak baik kasih uncle ni tunggu kan. Jadi uncle, you okay uncle lah? I close ready lah. Marah nampak. Baiklah, jumpa anda esok malam. Dan terima kasih bagi anda semua. Dan ingatlah, apa jua saya lakukan hanya untuk hiburan saja, supaya anda tidak terlampau taksub dan terikut-ikut. Walau apapun, kita harus berpegang pada akidah. Baik, terima kasih. Dan terus bersama Ria Insomnia. Uncle ni pun timekeeper juga. Wah, dengar tu. Wah, uncle, you can do ghost voice lah.